Teknik poketmu? Apa itu poketmu? Mari cikgu terangkan. Murid-murid, poketmu sesuai digunakan untuk menjawab soalan 4 bahasa Melayu standard. Apa itu poketmu? Potong. Potong perkataan bahasa klasik seperti hatta, maka atau arakian. Yang kedua, kekalkan. Kekalkan apa? Kekalkan bahasa istana, nama watak, nama tempat, nama gelaran atau pangkat dan bentuk ayat klasik. Yang ketiga, tukarkan. Kita kena tukarkan perkataan atau rangkai kata atau frasa bahasa klasik. Dan yang keempat, murnikan. Murid-murid perlu murnikan ayat pasif kepada ayat aktif atau ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa. Senangkan bahasa Melayu standard. Ingat poketmu bukan poketku.